Hello, Assalamualaikum and selamat malam guys. So hari ni saya nak pergi makan-makan dengan family. Since Azim pun dah balik. Sayang hi. Hi. So since Azim my sayang dah balik, so kita orang nak pergi makan-makan. Sempena birthday Umi dengan birthday Nabil jugalah. Sebab bulan Mei ni ada birthday Umi dengan birthday Nabil. So kita orang nak pergi makan-makan sama-sama. Nanti kan dekat mana. Alang-alang driver kita dah balik, kita suruh dia yang drive. Kita orang dah sampai dah kat kedai makan ni. Tapi ya Allah, parking penuh weh. Kita orang terpaksa parking tepi jalan. Korang tengok ni, sesak weh. Ramai gila. So inilah kedainya. Kedai Wan Ikan Bakar. Nampak? Korang nampak ke? Wan Ikan Bakar dekat Bangi. Kedai makan dia tepi jalan. So sebab tu dia susah kot nak dapat parking. Lepas tu dekat traffic light pula. Bapak penuh ya kedai macam kenduri. Penuh gila kedai. Okay, so Syed dah masuk dekat kedai dia. Kedai dia ramai gila weh orang. Korang dengar tak suara Syed? Macam sebab penuh gila, penuh gila. So nasib baik Syed dah booking kedai ni. Syed dah booking meja. Booking kedai kaya tau. Saya dah booking meja untuk family makan. Tadi siang saya dah booking. So kita orang dah ada meja lah. So sekarang ni saya tengah tunggu family saya lain sampai. Lepas tu kita akan pilih ikan dan kita akan order lauk kita makan. Okay? Atta tengah tengok ikan. Jom. Dekat Wan Ikan Bakar ni macam-macam pilihan ikan yang korang boleh tengok. Lepas tu pilihan udang, kerang, ketam pun macam-macam dekat sini. Ada sotong juga. Lepas tu ini antara apa yang kita orang dah ambil. Dan Umi pun tolong pilihkan ikan siakap lah yang the best untuk kita orang makan. Dekat sini dah ada tau senarai harga untuk setiap lauk yang kita ambil. Dan jenis masakan yang korang boleh pilih untuk lauk yang korang pilih itulah. Lepas tu bila korang dah siap pilih lauk-lauk yang korang nak tu, korang terus je pergi dekat kaunter timbang. Abang tu akan timbangkan dan korang terus je bagi tahu jenis masakan yang korang nak untuk lauk yang korang pilih. Sekarang masak apa tadi? Salted egg kilo masin. Oh, boleh lah nak 500, minimum 500 kan. Boleh lah sampai 500. So kita orang dah settle order lauk-lauk tadi. Banyak agak lah kita orang. Tak tahu lah boleh habiskan. Nanti kita tengok Ha? Kenapa? Mengada. Ini Cucu Sulung mengada. Dan yang sampai dulu, sotong celup tepung. So ini adalah jenis masakan yang kita orang dah pilih untuk lauk yang kita orang ambil tadi. Ada udang sambal, kerang rebus, ketam salted egg, lepas tu ikan bakar, sotong celup tepung, macam-macam lagi lah atas meja ni. Memang terbaik. Oh, makanan semua dah sampai. Ni KB dapat ketam. hasil yang dimakan tidak
Tidak mubazir, licin semua. Sekarang ni kita orang nak bayar. Tak tahulah berapa ringgit. Teka-teka berapa dik? RM2.5. Kita bag. Tak bag dah berapa? Saya RM2.5. 180. Marilah kita tengok Okey, betul? Betul lah RM2.5. Yes. Maksudnya? Yes. Mana aku? Maksudnya adik yang menang betul teka. Tapi tak ada hadiah. Ini hasilnya kita orang makan tadi. Ikan siakap, sotong, udang, ketam. Paling mahal adalah sotong. Sedap tak? Sedap. Baloi tak? Sedap gila. So Syed memang recommend korang makan dekat Wan Ikan Bakar dekat Bangi. Memang best. Sebab dia masak pun cepat. Order 8.30, pukul 9 suku macam tu kita orang dah dapat makan. So memang cepat, mantap, terbaik. Cucu kesayangan Tok Abi. Muat sikit, Mak. Dia pipi. Awak dia orang Lepas makan-makan, kita orang pergi Kabusil dekat Uptown Bangi. Oh, gelapnya. Azim dan mainan berkisah tiada. Tiba-tiba Nabil pun join. Dia bagi tak? Nabil pun join. 23 ni, 23. Mana dah tunggu ke? Okay. Okay? Sini dia. RM10 lah. Ambil. Okay, so tadi kita orang dah habis makan. Sekarang kita dah sampai rumah. Tadi dah siap pergi shopping dah. Sayang siap beli apa? Baju. Tu dia beli baju. So, itu sahaja vlog daripada Syahid. Thanks for watching everyone. Bye-bye. Assalamualaikum and good night. Okay. Thanks for watching. Bye-bye guys. Bye.